Abang masak mi segera semangkuk setiap pagi, tetapi dia tidak memasak mi segera hanya untuk memakannya. Sebaliknya, gunakan telefon anda untuk mengambil foto dan hantar ke Moments. Sengaja mencipta ilusi bahawa anda masih hidup. Dia telah mengekalkan tabiat ini selama 8 tahun. Hanya ini, ibu bapa di sebalik telefon bimbit akan berasa selesa. Kerana dia bukan pemilik telefon ini sama sekali. Pemilik mesin itu telah pun dibunuh olehnya. Untuk memuaskan keinginan dalaman, dia membunuh 8 wanita dalam 8 tahun. Yang peliknya, dia tidak pernah ditemui oleh polis. Ternyata lelaki itu adalah tukang baiki telefon bimbit pintar. Setiap kali dia mengangkat telefon bimbit wanita pelik, dia akan menggunakan perisian menukar suara secepat mungkin, datang dan maklumkan pemilik untuk mengambil telefon. Tetapi sebelum pemiliknya tiba, tetapi dia memusnahkan skrin terlebih dahulu. Kerana saya akan menunggu sehingga pemiliknya datang. Dia boleh membuat perjanjian amanah, beri alasan untuk menukar skrin, minta pemilik menulis kata laluan. Seperti yang semua orang tahu, sejak kata laluan itu ditulis, mimpi ngeri gadis-gadis benar-benar bermula. Kemudian lelaki itu akan masuk ke dalam studio, keluarkan alat profesional, beri dia skrin baharu dahulu, kemudian gunakan kabel data untuk menyambung ke telefon mudah alih pihak lain, pasang virus yang boleh mengawal telefon anda, tunggu sehingga pemilik mengambil telefon itu. Semua tempat berada akan muncul di komputernya. Pada siang hari, tidak ada yang luar biasa tentang telefon bimbit, tetapi pada waktu malam, seorang lelaki akan mengawal akses ke telefon bimbitnya dari jauh. Semua minat dan hobi perisian sosialnya, mempunyai pemahaman yang jelas tentang deposit bank. Yang lebih menakutkan ialah, tunggu sehingga Hiao Mei pergi. Dia juga akan menggunakan perbezaan masa untuk menyelinap masuk ke rumah Hiao Mei secara senyap-senyap. Tetapi Hiao Mei tidak tahu sama sekali. Tetapi ini tidak mencukupi untuk seorang lelaki. Malah mencipta peluang pertemuan di kedai kopi. Sengaja memesan secawan kopi kegemarannya. Kemudian, anda mendapat sokongan orang lain melalui minat yang sama. Memandang lelaki di hadapan saya yang sangat sepadan dengan saya. Wajah Hiao Mei serta-merta bersinar dengan kegembiraan. Namun, bapa yang telah membaca ramai orang, tetapi dia dapat melihat dengan sepintas lalu bahawa ada sesuatu yang tidak kena dengan lelaki itu. Dia memberi amaran kepada anak perempuannya supaya menjauhi orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Dia tidak tahu apa yang dikatakan bapa kepada anak perempuannya. Semuanya diperhatikan oleh lelaki itu menggunakan monitor. Pada waktu malam, lelaki itu mengawal telefon bimbit Hiao Mei, menghantar pautan kepada ayah saya, minta ayahnya muat turun dan pasang. Kata ini adalah perisian kedudukan yang boleh melihat dia. Ayah tidak terlalu memikirkannya, dipasang terus. Namun, ia tidak mengambil masa yang lama. Pada telefon bimbit ayah, saya tiba-tiba menerima mesej bawa pulang. Bapa menganggap itu adalah kejutan untuknya daripada anak perempuannya. Mereka tidak tahu bahawa pada masa ini, bayangan hitam perlahan-lahan menghampirinya.